Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah saya berada di Masjid Sandayan Negeri Sembilan. Kita boleh tengok parking yang cantik, masjid yang luas dan dikhabarkan pada saya oleh pihak orang tempatan kalau bulan puasa ramai yang akan iftar di sini langsung dengan solat maghrib, isyak dan solat sunat tarawih. Jadi ini antara kebaikan yang berpanjangan insya-Allah. Tahniah kepada yang menyumbang, yang mewakaf. Sudah pastinya ini menjadi harta miliknya di dunia dan di hari akhirat. Itulah kehebatan wakaf dalam Islam. Baik tuan sekalian, apa yang saya nak kongsi dengan sekalian tentang hari ini kita berada di Malaysia yang sangat bertuah. Walaupun di sana terdapat suara-suara yang mengatakan sedang berlaku peperangan yang hebat antara Israel dengan Iran. Kita doakan supaya ia tidak memberi apa-apa kemudaratan besar pada dunia dan boleh damai dengan baik kerana Islam ini mencintakan kedamaian. Islam itu rahmah dan konsepnya lahirnya aku di bumi ini kata Nabi untuk rahmah, bukan untuk bergaduh, mengkhianati ataupun menghasad, dengki dan sebagainya. Sedangkan itu antara intipati kelahiran Nabi SAW ke atas muka bumi ini. Baik, kita apa yang saya nak share tentang sekalian hari ini. Dari segi politik Malaysia saya nampak makin hari makin panas. Terutama ada lagi usaha-usaha yang dibuat oleh pemuda PAS turun Anwar pada 26 bulan nanti. Apa tujuan sebenarnya? Tak lain tak bukan kerana iri hati, dengki dan perasaan dengki dan sombong. Saudara sekalian, apa yang Anwar buat? Adakah Anwar sedang merancang untuk menjahanamkan Islam ini? Menyekat kemarahan hufaz, menyekat kemarahan dakwah. Apa yang anda buat adakah menutup semua pintu-pintu kerja-kerja Islam? Untuk pengetahuan anak-anak muda PAS khususnya dan juga anak muda Malaysia. Anwar Ibrahim adalah manusia yang menggerakkan kerja dakwah secara kecil-kecilan NGO nama dia ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Dan beliau tak berhenti di situ, bahkan beliau sedang bekerja. Teruskan kerja sehinggalah menjadi menteri dalam UMNO zaman itu sehingga menjadi timbalan Perdana Menteri. Kejayaannya bukan dinikmati ataupun diisytihar, diiktiraf oleh rakyat Malaysia, tapi ASEAN dan dunia. Hari ini setelah beliau menempuh pelbagai ujian, pelbagai kesabaran yang luar biasa, sehinggalah beliau dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10, kita panggil PMX. Saudara sekalian, anak-anak muda ni tak faham sejarah. Rugi dan malangnya mereka, anda semua tak faham sejarah. Anda tidak faham watak Anwar Ibrahim ini. Lalu anda bermusuh dengan dia. Jadi kami yang usia 50-an, mungkin kita dapat menilai. Saya sewaktu dulu sekolah rendah pakai selok pendek. Tiba-tiba diberi pakai selok panjang. Zaman saya dapat dua keadaan, selok pendek, selok panjang. Dari mana? Daripada Anwar Ibrahim. Bank Islam, Universiti Islam, banyak agenda-agenda besar ini. Adakah hari ini Anwar nak merosakkan perjuangan dia? Setelah mana sekian banyak jasanya negara ini, tekun, amanah ikhtiar. Apa yang kita sebut? Pasar Tani. Ini semua adalah himpunan-himpunan ekonomi rakyat marhain. Jadi pada saya, anak muda PAS, jangan buta sejarah. Kalau anda tak puas hati, anda buat surat rombongan, minta jumpa PMX. Berdepan dengan beliau, cakaplah apa anda tak puas hati. Kalau tak puas hati juga, anda bawa rakyat pergi ke PRU yang akan datang. Bukan dengan cara anda bergaduh, dengan anda menghasut, anda juga rasa kebencian yang tidak ada nas hukum pada agama. Apa hukum menentang pemimpin? Ya betul, kami pernah jadi pembangkang. Tapi setakat mana kita buat? Kita tak pernah ajak rakyat untungkan kerajaan ini. Paling tidak selepas 30 bulan kita mendesak bubar parlimen. Kita turun di jalan raya tanaman bersih. Itu pun kita minta keizinan. Kita minta kebenaran polis dan sebagainya. Hari ini kamu nak turun Anwar Ibrahim, ya Anwar Ibrahim sebahagian pejuang rakyat bersama kamu di zaman bersih. Di zaman mengembalikan maruah rakyat. Insan ini yang berjuang dengan PAS sekian lama. Dipecat daripada UMNO, berjuang dengan PAS, berjuang dengan DAP. Sekian lama. Insan ini yang dibebaskan oleh Tun Mahathir.
sebenarnya ini sebab dia bukan anak Ibrahim. Tapi kami lihat susuk mak dia ini pengiktirafan oleh dunia Islam menentang rejim Israel secara berani dan tuntas. Ini yang pas nak menentang. Tolonglah. Tolong fikir, tolong renunglah pemuda-pemuda mahasiswi. Anak-anak muda dalam Malaysia ini. Jangan jadi hipokrit. Jangan bersubat dengan PAS. Jangan bersubat dengan tali barut ini. Mereka bukan tujuan mereka nak mengangkat darjat Islam dan agama Allah dan Melayu. Tapi mereka perandakan. Mereka nak datangkan keresahan, kebimbangan. Pelbagai usaha dibuat. Tak diberi lagi keistimewaan subsidi kepada orang kaya, mahal kaya. Rakyat jelata kita semua masih menikmatinya. Apa masalahnya? Adakah dalam paduan tidak ada miskin? Adakah tidak ada saudara sekalian, percayalah. Ini perjuangan yang tidak ada hentinya. Yang kami akan tetap utuh bersama PMX. Selagi mana dia tidak mengajak kami melakukan dosa dan maksiat samanya. Hinggalah biarlah menjadi bukti dan saksi agama. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.